bagaimana penjelasan wanita lebih baik solat di rumah? Apakah tidak dianjurkan wanita solat di masjid? Kami ibu-ibu pengen juga dapat pahala solat berjemaah di masjid. Tak ada masalah. Nabi katakan apa? La tamna'u nisa'akum masajid. Jangan halang wanita-wanita kalian, isteri-isteri kalian datang ke masjid solat berjemaah. Jangan. Bahkan di zaman Nabi SAW, ramai emak-emak solat di masjid Nabawi. Dan bahkan dalam Sahih Bukhari, Nabi ketika itu solat nak baca ayat panjang sikit lah. Ternyata Nabi dengar buka as-sabi, tangisan baby. Lalu Nabi perpendek bacaan. Kerana apa? Bimbang nanti emaknya tak khusyuk dengan tangisan baby dia. Bermakna baby ada semasa Nabi SAW solat dibawa ke masjid. Kerana apa? Emaknya ada. Dan tak dilarang oleh Nabi SAW. Boleh solat ke masjid. Cuma pastikan diri daripada fitnah. Jangan pula nak datang ke masjid tapi make upnya 3 inci. Sini merah. Maaf lah. Merah di sini. Jangan. Dan jangan pakai wangi-wangian yang disembur di sini sampai pintu tu mau. Tapi bukan bermakna tak boleh pakai minyak wangi-wangian. Lala sekali pakai wangi bawang. Akhirnya ketika solat dia selak tudung dia. Kata kawannya, bau apa ni, kata dia. Dia katakan, tak khusyuk solat kawan sebab bau bawang. Nanti timbul fitnah juga. Itu orang pakai tudung labuh, tudung panjang tu busuk tu. Jadi yang dimaksud itu jangan sampai badan kita berbau jemaah. Bukan pakai minyak wangi terbau sampai sana. Itu yang tak boleh. Tapi kalau minyak wangi yang ada di badan, yang kalau yang kita tercium kita seorang je. Takkan ada orang cium kita, tak ada. Seperti itu. Okey? Boleh wanita datang ke masjid. Allah Taala.